Okey, teruskan. Hari ini dia je tompang. Oh, tak ada. Hari ini saya nak kongsikan tentang apa? Mic tu depanlah sikit dengan mulut awak. Jangan jauh sangat. Tentang apa? Apa yang awak tampal tu? Tengoklah apa. Okey, yang lain senyap. Tolonglah bagi kerjasama. Tolong bagi kerjasama. Okey, terangkan. Terus. Teruskan. Haiwan apa? Cerita dulu haiwan yang pertama, haiwan apa? Yang lain, mana depan? Dan senyap. Okey. Terangkanlah. Terangkan apa? Awak terangkan tentang ni burung dulu. Okey, burung yang pertama, sebutlah yang pertama apa? Tak dengar ke? Kau boleh dengar tak? Awak kuat-kuatlah suara awak. Awak janganlah mengharapkan mic tu je. Suara awak kuat je. Cakap kuat-kuat. Fungsinya apa? Makanan. Okey. Ni dekatkan sikit, dekat. Yang kedua. Buat apa? Ada tubuh kaki. Berjalan. Yang lain. Pandai depan. Tubuh kepak. Fungsi dia terbang. Yang keempat, bagian tubuh ekor. Fungsi alat komunikasi. Dah. Okey, seterusnya Umay pula. Sabar, Mama tanya soalan dulu. Okey, Mukadimah nak tanya, apa fungsi kepak? Kepak burung tu apa? Burung ada kepak. Kepak tu digunakan untuk apa? Makan. Untuk makan? Kepak. Berjalan. Okey, macam mana cara kita nak tunjukkan yang kita sayang pada burung? Bagi makanan. Selain bagi makanan, Buat dia baik. Buat dia baik? Buat dia baik tu macam mana? Janganlah bagi tahu jawapan awak ni, senyap sajalah. Apa cara kita buat baik tu, contohnya macam mana? Macam mana cara kita buat baik dekat haiwan? Lain. Kena apa? Kena apa? Okey, tak apalah, bolehlah. Okey, dah. Okey, sekarang ni Umay pula. Tak payah dah usik. Awak punya ni tak siap kerja ke tak? Rezeki ni tak siap. Okey, seterusnya Umay. Okey, Umay nampak tak? Okey, Umay teruskan mula. Okey, satu.